Faiz boleh ayah Fakir ni ke tak? Alah, Faiz penat lah. Tapi cikgu nak esok. Pergi tanya Kak Fatihah. Akak tolong Faiz ni. Tolong. Ha? Macam mana boleh jatuh ni? Kak tolong. Kak Faiz tersepit ni. Tadi Fakir minta tolong Faiz. Faiz tak tolong kan? Fatihah boleh tolong. Tadi orang minta tolong. Faiz tak pergi pun. A few moments later. Okey, bangun. Faiz nak ajar. Betul ke Faiz nak ajar? Betul. Faiz pun nak pahala Ramadan. 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 Betul. Pandai Fakir. Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ramadan ajar kita rasa apa orang lain rasa. Sayangi saudaramu seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Ihya Ramadan 2026, hadis 13 Imam Nawawi.